Hampa tahu tak macam mana orang tuai kulit kayu manis? Mula-mula mereka kikis buang kulit luar pokok kayu manis ni. Namun, hampa tahu tak? Kami nak pinjam video hampa, Ustaz. Oh, sebab kulit kayu manis ni ada khasiat dia. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Hampa tahu tak? Namun, Abang Roy nak bagi petua dekat hampa khasiat kulit kayu manis. Kalau hampa pergi beli di kedai, yang tebal itu bukan kulit kayu manis. Yang tebal itu kecoh. Itu pokok akasia daripada China. Bau dia sama. Tapi hak Abang Roy nak petua ni kulit kayu manis yang bila kering dia nipis, bila hidup pokok dia macam tu lah. Kan? Kalau hampa boleh dapat dekat pokok lagi bagus. Petua untuk wanita keputihan. Ambil 300 gram gula batu 100 gram, abuih air 2 liter sampai tinggal paras 1 liter. Minum. Dia akan cuci semua keputihan yang ada di dalam. Untuk lelaki kaki minum ketum, boleh juga amalkan sebab dia cuci kulat dalam badan. Untuk masalah dalam buah pinggang kita nak cuci, kalau ada seredak segala bagai lah, boleh kita amalkan. Dan kulit kayu manis ni ada petua yang seterusnya untuk parut. Abang Roy akan kongsikan. Namun hidup bukan mudah, hati mau keras. Jadi ya, tua banyak-banyak. Apa ingat aku ambil ilmu daripada umur 17 sampai tua bangka ni nak bagi cuma main janda seorang. Lawak.